Di dunia ni apa jadi kepada jenazah kita? Orang mandikan, orang kafankan, orang bawa main masjid, kemudian orang bawa pergi ke tanah perkuburan. Orang pun kebumikan kita. Habis orang baca tahlil apa doa apa semua, Tok Imam and the gang paling awal sekali lah. Takkan nak tunggu? Tunggu buat apa? Bukan kehidupan tempat orang mati. Ahli keluarga kita tunggu ustaz? Tak ada ahli keluarga tunggu seminggu. Saya tak pernah nampak lagi. 3 jam ahli keluarga pun balik. Isteri tercinta kah, suami tercinta kah, anak tercinta kah, tak ada lagi yang duduk 11 jam. Tak ada. Nabi kata renung-renungkanlah, kata Rasulullah, siapa yang akan menemani kamu. Nabi kata semua balik. Pangkat kamu balik, kemasyhuran kamu balik, harta kamu balik, anak isteri tercinta kamu balik. Yang tunggu di situ hanyalah amalan kamu sahaja. Sehinggalah apabila orang terakhir meninggalkan tapak perkuburan, kalian akan mendengar bunyi derapan kaki orang itu. Antara benda yang penduduk alam barzah dengar, sabit dengan hadis yang sahih yang ni. Sebab tu ulama khilaf. Ada ulama kata orang di barzah dengar apa yang orang luar cakap. Ada ulama kata orang di barzah tak dengar. Ada ulama kata dengar. Bukti dia apa? Iaitu hadis sahih. Nabi sebut mereka di barzakh pada hari kematian akan mendengar, hadis sahih, bunyi tapak kaki yang terakhir meninggalkan tanah perkuburan. Dengar tak? Dengar. Bunyi tapak kaki kita duduk dengar. Pak jalan habis, tinggal kita. Tak ada siapa tunggu.